Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar topik sembelihan. Semua tahu ke apa maksud sembelihan? Okey, sembelihan dari segi bahasa ialah memotong. Manakala dari segi istilah pula ialah menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat mereh. Dah tahu ke hukum sembelihan? Hukum sembelihan ialah wajib supaya halal dimakan daging. Okey, binatang yang mati tanpa disembelih atau sembelihan yang tidak mengikut syarak adalah haram dimakan dan ia dikira sebagai bangkai dan najis. Berikut adalah dalil sembelihan dari surah yang kelima iaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga yang membawa maksud diharamkan kepada kamu yakni memakai bangkai iaitu darah yang keluar mengalir ataupun dari khinzir termasuk semua anggota tubuhnya. Binatang yang tersembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan oleh binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Kesimpulannya, ayat ini nak ceritakan semua yang disebut di atas tu seperti darah yang keluar mengalir hingga menjadi bangkai atau yang mati dipukul akan menjadikan haiwan ini haram kecuali yang sempat disembelih. Akan tetapi khinzir kekal haram tanpa pengecualian. Seterusnya adalah rukun sembelihan. Rukun sembelihan ada 3. Yang pertama penyembelih, yang kedua binatang sembelihan dan yang ketiga alat sembelihan. Seterusnya syarat sah sembelihan. Dari segi penyembelih, yang pertama penyembelih hendaklah beragama Islam atau ahli kitab. Halal sembelihan daripada ahli kitab kerana niat sembelihan mereka adalah kerana Allah. Manakala sembelihan kanak-kanak dan perempuan adalah sah dan halal. Yang kedua, melakukan penyembelihan hanya kerana Allah. Sembelihan yang bukan kerana Allah adalah haram dan tidak sah dimakan. Contohnya, sembelihan untuk membuat persembahan kepada kubur keramat. Dari segi binatang sembelihan pula, yang pertama, binatang tersebut hendaklah masih mempunyai hayat mustakirah. Jika binatang yang disembelih hampir mati, binatang tersebut tidak halal dimakan. Yang kedua, putus 2 urat iaitu urat halkum dan mereh dengan segera dan sekali sembelihan. Urat mereh adalah saluran makanan, manakala urat halkum adalah saluran pernafasan. Dari segi alat sembelihan pula, ia mestilah alatan yang boleh melukakan binatang sembelihan kecuali kuku, gigi dan tulang. Dalam riwayat Al-Bukhari yang bermaksud makanlah iaitu apa yang darah kecuali gigi dan kuku. Kemudian, perkara sunat sembelihan. Untuk penyembelih ada 4 iaitu disunatkan penyembelih menajamkan pisau, yang kedua menyembelih pada waktu siang, yang ketiga menghadap kiblat dan yang keempat membaca basmalah. Dari segi binatang sembelihan, disunatkan membaringkan binatang sembelihan pada rusuk kiri dan untuk alat sembelihan pula mestilah menggunakan alatan yang tajam seperti pisau. Seterusnya, perkara makruh sembelihan. Untuk penyembelih ada 4 juga iaitu yang pertama makruh menyembelih di hadapan binatang lain, yang kedua makruh menyembelih pada waktu malam, yang ketiga makruh sekiranya tidak menghadap kiblat dan yang keempat makruh tidak membaca basmalah. Dari segi binatang sembelihan, makruh apabila kita menyiksa binatang. Contoh menyiksa binatang sembelihan tanpa sebab adalah seperti memanggal leher, mematahkan kaki, mengheret kaki binatang ke tempat sembelihan dan menajamkan pisau sembelihan di hadapan binatang. Dan yang ketiga dari segi alat sembelihan iaitu makruh menggunakan pisau yang tumpul. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada hikmah sembelihan dari sudut syarak dan sains. Yang pertama ialah dapat membezakan antara daging yang halal dan daging yang haram supaya ibadah diterima. Yang kedua adalah menghindarkan diri daripada penyakit yang terdapat dalam binatang kerana toksin dan bakteria yang terdapat dalam darah binatang telah dikeluarkan. Yang ketiga iaitu yang terakhir ialah mempercepat proses kematian binatang yang disembelih. Sekian, terima kasih.